Hai, selamat datang. Pernah tak anda tengok berita atau baca artikel dan rasa macam pening dengan semua nombor dan data yang ada? Macam mana kita nak faham dunia yang serba kompleks ni? Jawapannya ada pada satu alat yang sangat hebat, iaitu statistik. Jom, dalam beberapa minit ni, kita bongkar sama-sama macam mana nombor-nombor ni sebenarnya boleh bercerita dan bantu kita faham macam-macam benda. Baiklah, kita mulakan dengan yang paling asas. Statistik pada dasarnya adalah satu cara untuk dapatkan maklumat daripada data. Bayangkan macam ni, kita ada satu longgokan besar bahan mentah, itu kita panggil data. Statistik pula ibarat seorang chef yang ambil bahan-bahan tu, olah dan masak untuk hasilkan satu hidangan yang sedap dan bermakna. Itulah maklumat, sesuatu yang kita boleh guna untuk buat keputusan yang lebih baik. Tapi kan, sebelum kita nak analisis apa-apa pun, kita perlukan bahan mentahnya dulu, data. Dan macam kartun yang kelakar ni tunjukkan, kita perlukan data yang betul-betul elok dan lengkap. Kalau tak, kesimpulan kita pun boleh jadi macam ni lah, agak pelik dan langsung tak masuk akal. Jadi ingat, statistik yang bagus sentiasa bermula dengan data yang bagus. Okey, sekarang jom kita masuk ke bahagian intipatinya. Dalam dunia statistik, ada dua cabang utama. Anggap je ia macam dua set alatan yang berbeza dalam kotak perkakas seorang penganalisis data. Masing-masing ada fungsi dan kegunaan khas dia. Jom kita tengok apa beza kedua-duanya. Di sebelah kiri tu kita ada statistik deskriptif. Tugas dia mudah je untuk ringkaskan dan gambarkan data yang kita dah ada. Macam carta pie dan graf bar tu, ia cuma cerita pada kita apa yang dah berlaku. Manakala, yang di sebelah kanan tu pula, statistik inferensi. Yang ni lagi hebat. Dia ambil sampel data yang sikit, lepas tu cuba buat ramalan atau kesimpulan tentang kumpulan yang lebih besar. Dia cuba jawab soalan apa yang mungkin akan berlaku. Jadi nak bagi senang faham, statistik deskriptif ni macam seorang jurugambar. Dia cuma rakam apa yang ada depan mata dan tunjukkan pada kita. Itu sahaja. Statistik inferensi pula, dia lebih macam seorang detektif. Dia ambil clue-clue kecil, bukti-bukti dari sampel data untuk cuba selesaikan satu misteri besar atau buat ramalan tentang apa yang mungkin berlaku. Nampakkan bezanya? Okey, kalau kita betul-betul nak faham statistik, kita kena faham bahasanya dulu. Dan perkataan paling penting dalam bahasa statistik ialah pemboleh ubah. Anggap je ia macam ketulan-ketulan Lego, blok binaan asas untuk mana-mana kajian atau analisis data yang kita nak buat. Jadi, apa sebenarnya pemboleh ubah ni? Senang cerita, ia adalah apa-apa ciri yang boleh kita ukur dan nilainya boleh berubah-ubah. Contoh paling mudah, grade berperiksaan. Grade boleh jadi A, B atau C. Nilainya berbeza untuk setiap pelajar kan? Jadi, grade tu ialah satu pemboleh ubah. Sama juga macam ketinggian, berat badan atau warna mata. Semua tu pemboleh ubah. Kat sini ceritanya jadi lagi menarik. Ada dua jenis pemboleh ubah utama yang kita wajib tahu, bebas dan bersandar. Cara paling senang nak ingat, pemboleh ubah bebas ni ialah penyebab, benda yang kita ubah atau perhatikan. Manakala pemboleh ubah bersandar pula ialah kesan, hasil yang kita ukur yang bergantung pada penyebab tadi. Contoh paling jelas macam kat sini, jumlah masa anda belajar, penyebab, akan beri kesan pada grade ujian anda. Kesan. Logik kan? Jom kita uji sikit kefahaman kita dengan satu contoh sebenar. Katalah kita nak kaji, betul ke lokasi tempat tinggal ni ada kesan pada berat badan seseorang? Jadi, kita pun kumpul data berat badan wanita dari dua tempat. Satu bandar besar macam Kuala Lumpur dan satu lagi pekan kecil macam Kuala Gerai. Cuba anda fikir sekejap. Dalam kajian ni, yang mana satu penyebab dan yang mana satu kesan? Inilah jawapannya. Pemboleh ubah bebas, iaitu si penyebab, adalah lokasi. Sebab itulah perbezaan utama yang kita sedang kaji. Dan pemboleh ubah bersandar, iaitu kesannya, adalah berat badan. Sebab kita andaikan yang berat badan ni mungkin akan berubah bergantung pada lokasi. Nampak tak kaitan sebab akibat tu? Senang je. Baiklah, kita dah faham pasal pemboleh ubah. Sekarang soalan seterusnya, macam mana cara kita ukur benda-benda ni? Ini sangat penting, sebabnya tak semua data tu sama. Ada 4 skala atau tahap ukuran yang berbeza. Dan setiap satu ni akan menentukan jenis analisis apa yang boleh kita buat nanti. Okey, carta alir ni mungkin nampak macam rumit sikit kan? Tapi jangan risau, ia sebenarnya sangat membantu. Secara asasnya, data ni terbahagi kepada dua jenis besar. Kualitatif, yang berasaskan kategori atau label, dan kuantitatif, yang berasaskan nombor. Dan dalam dua jenis ni, ada 4 skala ukuran yang lebih spesifik. Nominal, ordinal, selang dan nisbah. Jom kita bedah siasat satu persatu. Kita mula dengan yang paling asas, skala nominal. Ia cuma macam kita bagi label atau nama pada sesuatu. Fikirkan pasal jantina. Contohnya, lelaki dan perempuan.
Atau jenama kereta, macam Proton dan Honda. Kita boleh kira berapa ramai lelaki, berapa ramai perempuan. Tapi kita tak boleh kata lelaki tu lebih tinggi daripada perempuan dalam apa-apa susunan nombor. Ia cuma kategori, tiada urutan. Itu je. Okey, naik satu tingkat, kita ada skala ordinal. Di sini, susunan atau order tu penting. Contoh paling best ialah grade peperiksaan. Kita semua tahu grade A lebih baik daripada B dan B lebih baik daripada C. Tapi, boleh tak kita kata beza antara A dengan B tu sama besar dengan beza antara B dengan C? Tak semestinya. Kita cuma tahu susunannya, tapi jarak antara setiap satu tu kita tak tahu. Seterusnya, skala selang. Yang ni lagi canggih sikit. Bukan setakat susunan tu penting, malah jarak antara setiap nilai itu pun konsisten dan ada makna. Beza antara 20 darjah Celsius dengan 30 darjah Celsius adalah sama dengan beza antara 30 dengan 40 darjah, iaitu 10 darjah. Cuma ada satu perkara penting, ia tak ada sifar mutlak. Maksudnya, nilai sifar tu tak bermakna kosong atau tiada. 0 darjah Celsius tak bermakna tiada haba langsung kan? Ia cuma satu titik pada termometer. Dan akhir sekali kita sampai ke tahap paling tinggi dan paling power, skala nisbah. Ia ada semua ciri skala selang, susunan yang betul, jarak yang konsisten dan ia ada zifar mutlak yang sebenar. Maksudnya zifar di sini betul-betul bermakna tiada langsung. Berat 0 kilogram bermakna tak ada berat. RM RM0 bermakna tak ada duit. Dan sebab ia ada zifar yang sebenar, kita boleh buat perbandingan. Kita boleh kata orang ni 2 kali lebih tinggi atau gaji dia separuh daripada gaji saya. Inilah skala yang paling lengkap. Sebagai penutup, ingat tak kita cakap pasal statistik inferensi tadi yang pasal buat ramalan tu? Macam yang komik ni tunjukkan secara lucu, ia memang satu alat yang sangat berkuasa. Tapi dengan kuasa yang besar, datanglah tanggungjawab yang besar. Kalau kita buat kesimpulan melulu daripada data yang terlalu sikit, ramalan kita boleh jadi sangat salah dan mengarut. Jadi, statistik yang baik bukan cuma pasal kira-kira, tapi juga pasal pertimbangan yang bijak. Jadi, sekarang anda dah ada sedikit sebanyak pengetahuan asas tentang statistik. Anda dah tahu beza antara deskriptif dengan inferensi, anda dah faham apa itu pemboleh ubah, dan anda dah kenal 4 skala ukuran data. Soalan terakhir saya untuk anda, macam mana anda nak gunakan ilmu baru ni? Cuba fikirkan sekejap. Apa agaknya dalam hidup anda, mungkin hobi anda, kerja anda atau apa saja yang sekarang ni boleh anda fahami dengan lebih mendalam menggunakan kuasa statistik?